Saudara dan sedari, sahabat media sosial pro Perikatan Nasional. Dalam hadis akhir zaman, Nabi SAW berpesan akan datang satu zaman manusia diuji bukan dengan pedang tetapi dengan pelbagai tawaran. Orang beriman ketika itu makanannya bukan roti dan daging tetapi amalan dan zikir. Kekuatan mereka bukan pada harta tetapi pendirian. Hari ini ujian itu tidak datang dalam bentuk dajal bermata satu. Ia datang dalam bentuk gift, coin, wang ringgit, jemputan mewah, restoran mewah, barangan mahal dan event eksklusif. Semua itu kelihatan kecil tetapi cukup untuk melenturkan prinsip jika hati tidak dijaga. Bukan salah menerima rezeki. Yang berbahaya ialah apabila rezeki dijadikan sebagai alat untuk menyembunyikan kebenaran. Saudara dan sedari, apabila kita mula berkata demi payung besar, kita perlu terima semuanya tanpa pertimbangan baik dan buruk. Di situlah perjuangan mula dijual sedikit demi sedikit. Saudara dan sedari, Dajjal tidak memaksa, dia menawarkan. Dan manusia yang lemah pendirian akan berkata, alah setakat koin, apalah sangat, Datuk Seri ni rakan lama saya, sahabat lama saya. Ingat satu perkara, perjuangan yang ikhlas, dia tidak pernah lapar kepada pujian dan dia tidak pernah kenyang dengan habuan. Saudara dan sedari, pegang prinsip, jaga niat, jangan jual pendirian. Apakah reaksi rakyat Malaysia?